Jakarta kini lebih maju daripada KL, ramai rakyat. Malaysia terkejut. Pernahkah anda perasan bagaimana Jakarta kelihatan berlumba di hadapan Kuala Lumpur sejak kebelakangan ini? Walaupun ramai rakyat Malaysia masih melihat KL sebagai peneraju yang tidak dipertikaikan di rantau ini, terdapat perubahan mengejutkan yang berlaku yang jelas. Jakarta kini lebih maju daripada KL dalam banyak kawasan. Daripada infrastruktur kepada kemajuan teknologi, Jakarta mengatasi ibu negara Malaysia dengan cara yang membuatkan ramai orang terkejut. Dalam video ini, kita akan menyelami secara mendalam mengapa pertumbuhan Jakarta kini mengatasi KL dan apa maksudnya untuk kedua-dua bandar dan rantau ini secara keseluruhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya memerlukan bantuan anda untuk menjadikan video ini lebih jauh. Bantu saya menyebarkan berita dengan menyukai video ini. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahawa rakyat Malaysia ada di sini dan kita berbangga dengan akar umbi kita, walaupun ia datang untuk mengiktiraf kemajuan jiran kita. Assalamualaikum, mari menyelam. Anda mungkin pernah mendengar dikatakan bahawa Kuala Lumpur sentiasa selangkah di hadapan Jakarta, dan atas sebab yang baik. KL telah lama menjadi hub perniagaan, kewangan dan pelancongan di Asia Tenggara. Walau bagaimanapun, sesuatu yang penting telah berlaku di Jakarta sejak sedekat yang lalu. Dengan setiap tahun yang berlalu, Jakarta telah berkembang pesat dan bertambah baik di beberapa kawasan yang pernah menjadi kubu kuat KL. Kadar pembangunan, yang didorong oleh lonjakan besar-besaran dalam projek infrastruktur, penggunaan teknologi, dan perancangan bandar, telah menyebabkan ramai rakyat Malaysia mempersoalkan bagaimana KL, yang pernah dianggap sebagai permata mahkota Asia Tenggara, kini kelihatan ketinggalan. Mari kita lihat dengan lebih dekat perubahan yang tidak dapat dinafikan yang menyumbang kepada peralihan ini. Pertama, mari kita bincangkan tentang transformasi infrastruktur Jakarta yang mengagumkan. Sepanjang dekad yang lalu, Jakarta telah mengalami salah satu projek pembangunan bandar yang paling bercita-cita tinggi di Asia Tenggara. Kerajaan telah melabur berbilion-bilion untuk memodernkan sistem pengangkutan awam, seperti pembinaan laluan metro pertama di bandar itu, MRT, yang telah menjadi pengubah permainan. Ini adalah sesuatu yang Kuala Lumpur telah berusaha untuk mencapai selama bertahun-tahun tetapi lambat untuk dilancarkan. Metro Jakarta, yang dibuka pada 2019, sudah menghubungkan kawasan utama bandar, menjadikan perjalanan lebih pantas dan lebih cekap. Sistem ini terus berkembang dan pengangkutan awam Jakarta telah mendapat pujian yang ketara kerana keberkesanannya dan kesannya dalam mengurangkan kesesakan. Bandingkan ini dengan sistem transit rel ringan, LRT, dan monorail Kuala Lumpur, yang, walaupun berfungsi, tidak menyaksikan skala pengembangan atau peningkatan yang sama. Hakikatnya, infrastruktur pengangkutan KL, walaupun boleh dipercayai, kadang-kadang boleh terasa ketinggalan zaman berbanding dengan projek canggih Jakarta. Kekurangan sistem metro yang cekap dan bersambung sepenuhnya di KL bermakna bandar ini terus bergelut dengan kesesakan lalu lintas yang padat. Walaupun Jakarta menangani masalah lalu lintasnya secara langsung, kesesakan lalu lintas di KL kekal menjadi isu yang mengecewakan. Tetapi transformasi pengangkutan di Jakarta bukan satu-satunya aspek di mana bandar itu bergerak ke hadapan. Satu lagi bidang utama ialah dorongan ke arah menjadi kuasa teknologi. Indonesia telah menerima transformasi digital, dan Jakarta berada di barisan hadapan dalam pergerakan itu. Lihatlah syarikat Unicorn Indonesia, syarikat permulaan bernilai lebih $1 bilion. Jakarta adalah rumah kepada semakin banyak syarikat teknologi bernilai tinggi ini. Gojek, gergasi e-hailing Indonesia, bermula di Jakarta, dan kini ia bersaing dengan syarikat seperti Grab di Asia Tenggara. Gojek telah merevolusikan cara orang Indonesia berinteraksi dengan pengangkutan, penghantaran makanan, pembayaran, dan juga hiburan. Sebaliknya, lanskap teknologi Kuala Lumpur, walaupun berkembang, tidak menyaksikan tahap inovasi yang sama. Walaupun Malaysia adalah rumah kepada beberapa syarikat permulaan dan syarikat teknologi yang mengagumkan, ia ketinggalan di belakang Jakarta dari segi skala dan jangkauan global. Desakan kerajaan Indonesia untuk ekosistem yang lebih mesra syarikat permulaan telah membolehkan syarikat berkembang maju, dan Jakarta dengan cepat menjadi peneraju serantau dalam sektor teknologi. Jangan lupa ledakan hartanah yang berlaku di Jakarta. Dengan banyak bangunan pencakar langit, pembangunan mewah, dan projek bandar pintar yang sedang dibina, Jakarta menjadi sebuah bandar yang semakin moden. Bandar ini telah menyaksikan peningkatan dalam pembangunan komersial, kediaman dan kegunaan bercampur,
Dengan projek bercita-cita tinggi seperti City of a Thousand Towers dan Stadium Antarabangsa Jakarta yang baharu, projek ini menetapkan piawaian baharu untuk rantau ini. Latar langit Jakarta berubah dengan pantas, dan ia merupakan bukti trajektori menaik bandar itu. KL, sebaliknya, sambil mengekalkan latar langit yang mengagumkan dengan menara berkembar Petronas yang ikonik, menghadapi cabaran dari segi perumahan mampu milik dan keluasan bandar. Bandar ini telah bergelut dengan isu-isu seperti kekurangan ruang komersial baharu, kenaikan harga hartanah dan keperluan untuk perumahan yang lebih mampu milik untuk populasi yang semakin meningkat. Sementara itu, Jakarta telah mendesak perancangan bandar yang lebih baik dan pembangunan yang lebih inklusif, menjadikannya pilihan yang lebih menarik untuk syarikat antarabangsa dan pelabuh yang mencari bandar yang semakin meningkat. Sekarang, saya tahu sesetengah daripada anda mungkin berfikir, bagaimana dengan kualiti hidup? Sudah tentu KL masih menang di jabatan itu. Baiklah, mari kita bincangkan mengenainya. Walaupun KL sering dipuji kerana kebersihan dan taraf hidup yang lebih tinggi, Jakarta telah mengorak kemajuan besar dalam meningkatkan kualiti udara, mengurangkan sisa, dan memperkenalkan ruang hijau ke dalam persekitaran bandarnya. Jakarta telah melancarkan inisiatif untuk mengubah kawasan perindustrian lama menjadi zon hijau, mewujudkan taman dan kawasan rekreasi yang meningkatkan kualiti hidup penduduknya. Usaha bandar untuk memerangi pencemaran dan menambah baik ruang awam telah mendapat pengiktirafan sebagai sebuah bandar yang komited terhadap kemampanan. Sebaliknya, Kuala Lumpur telah mencapai kejayaan bercampur-campur dalam inisiatif hijaunya. Walaupun bandar ini telah mengorak langkah dengan pensijilan bangunan hijau dan inisiatif seperti KL Car Free Morning, pencemaran udara kekal menjadi isu, terutamanya semasa musim jerebu. Jakarta, dengan memberi tumpuan kepada kemampanan, telah dapat melangkah ke hadapan dengan membuat rancangan jangka panjang untuk persekitaran bandar yang lebih sihat dan boleh didiami. Jangan lupa sektor kewangan. Jakarta meletakkan dirinya sebagai pusat kewangan serantau, menarik pelaburan dan bakat dari seluruh dunia. Bandar ini telah menjadi tempat tumpuan untuk teknologi perbankan dan kewangan, dengan banyak bank antarabangsa mewujudkan kehadiran yang lebih kukuh di Indonesia. Pertumbuhan Jakarta dalam sektor kewangan disokong oleh kelas menengah yang berkembang pesat dan selera yang semakin meningkat untuk pelaburan dan produk kewangan digital. Kuala Lumpur, walaupun dari segi sejarah dianggap sebagai hub kewangan rantau ini, telah menyaksikan pertumbuhannya di kawasan dataran tinggi ini. Walaupun ia masih merupakan pusat kewangan terkemuka di Asia Tenggara, usaha agresif Jakarta untuk menarik institusi kewangan dan syarikat teknologi bermakna KL kini mempunyai persaingan sengit di depan pintunya. Peralihan ini bukan hanya mengenai infrastruktur fizikal atau ekonomi, ia mengenai cara bandar meletakkan dirinya untuk masa depan. Inisiatif Bandar Pintar, penggunaan teknologi dan projek infrastruktur Jakarta menyediakan pentas untuk masa depan di mana bandar bukan sahaja lebih maju tetapi lebih berhubung. Ia mewujudkan sebuah bandar yang dibina untuk zaman moden, yang merangkumi perubahan, inovasi dan kemajuan. Kuala Lumpur, sebaliknya, berisiko ketinggalan jika ia tidak mempercepatkan kadar pembangunannya dan menerima teknologi baharu. Walaupun KL kekal sebagai pemain utama di rantau ini, jelas bahawa Jakarta berada di landasan pantas untuk menjadi bandar terkemuka di Asia Tenggara. Dan apabila kedua-dua bandar ini terus berkembang, persoalannya kekal. Apakah yang akan dilakukan oleh KL untuk mengejar ketinggalan? Semasa kita menuju ke kesimpulan video ini, mari kita renungkan apa yang telah kita pelajari. Transformasi pesat Jakarta adalah hasil daripada pelaburan strategik dalam infrastruktur, teknologi dan pembangunan bandar. Ia adalah sebuah bandar yang telah menerima perubahan dan terus maju dengan inovasi yang mengagumkan. Sebaliknya, Kuala Lumpur, walaupun masih sebuah bandar penting, mesti mengikuti rentak perubahan untuk kekal berdaya saing. Jadi, apakah maksudnya untuk Malaysia dan Indonesia? Persaingan antara Kuala Lumpur dan Jakarta akan terus meningkat, tetapi jelas bahawa kebangkitan Jakarta tidak dapat dinafikan. Malaysia mempunyai banyak perkara yang perlu dipelajari daripada pendekatan Jakarta, terutamanya dalam hal inovasi, infrastruktur, dan dasar berfikiran ke hadapan. Sebagai penutup, Jakarta mengatasi KL dalam banyak bidang, dan adalah penting bagi rakyat Malaysia untuk mengiktiraf peralihan ini. Ketika Kuala Lumpur menghadapi cabarannya, Jakarta bergerak ke hadapan dengan yakin, menjadikannya sebuah bandar yang perlu diperhatikan pada tahun-tahun akan datang. Persoalannya ialah, bolehkah KL menyahut cabaran itu, atau adakah Jakarta akan terus meninggalkannya?
Jika anda menikmati video ini dan mendapati ia berwawasan, jangan lupa untuk menyukai, mengulas dan melanggan lebih banyak kandungan seperti ini. Mari kita teruskan perbualan dan tunjukkan sedikit kasih sayang kepada kedua-dua bandar. Lagipun, persaingan persahabatan hanya menjadikan kita semua lebih baik. Terima kasih kerana menonton.